حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. Ya Allah, pada pagi yang penuh barakah ini kami berhimpun di SMK Seri Peledang bagi meraihkan majlis sambutan ambang kemerdekaan. Malaysia Madani Raya disantuni. Tema ini bermaksud bahawa kemerdekaan bukan sekedar kebebasan. Anak-anak sekalian, ya, bukan sekedar kebebasan daripada penjajah. Kerana kita telah pun merdeka dan tiada penjajah masa kini. Tapi yang adalah penjajah zaman moden, berbagai bentuk dan rupa. Ya. Aku hanya sebutir bintang di ruang langit yang luas. Selama ini, aku cuma melihat malam-malam yang sunyi dan kelip cahaya jauh. Kini, aku berani melepaskan diri, menjadi sinar yang menembus awan, membawa harapan. Aku melihat keringat dan senyuman bersatu, impian dan harapan berjalin. Aku sedar makna sebenar jalur gemilang bukan hanya berkibar di langit, tetapi juga di hati setiap rakyat. Aku bukan hanya sebutir bintang di bendera. Aku adalah cahaya perpaduan, harapan masa depan. Aku adalah milik semua rakyat Malaysia.
Sekarang bersama saya ialah Tuan Pengetua Cemerlang Encik Rajendran Naidu Anak Relati Tanah. Selamat pagi Tuan. Pagi. Bolehkah Tuan menjelaskan mengapa kita perlu menyambut Hari Kebangsaan pada setiap tahun? Ini saya suka soalan ini. Pertama sekali, murid harus hadir ke sekolah. Hadir ke sekolah setiap hari dan apalagi hari sambutan. Okey. Yang keduanya, kibarkan bendera Jalur Gemilang. Di mana mulai dulu? Di rumah. Ya. Di rumah, jika di kenderaan, kalau ada basikal, motosikal di rumah, kereta, ya. Berikut, ikut sama-sama dalam perayaan sambutan Hari Kemerdekaan. Kan? Ya. Jadi ikut semua sebagai apa? Apa saja jawatan, tugas yang diberikan, buat sungguh-sungguhlah. Kita terlibat. Dan kita juga sebagai pelajar, anda boleh terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan. Contoh pertandingan-pertandingan, ya, sebagai merasakan Hari Kemerdekaan itu. Saya percaya anda dengan menjadi ahli TVPSS, menemu rama saya hari ini juga satu aktiviti sambutan sebenarnya. Merayakan Hari Kebangsaan kita. Okey? Dan yang paling akhir, yang paling utama, seperti yang saya sebut dalam ucapan saya apa? Sebagai pelajar, sambutan kemerdekaan itu mestilah disertai dengan hasrat, tekad untuk berjaya mencapai kelulusan yang terbaik, keputusan yang terbaik. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan.